Assalamualaikum, saya Mia dari Studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami sedang melancarkan program pemakaian jalur gemilang dan program digital SK Taman Merdeka pada tahun 2026-2025. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang program hari ini. Assalamualaikum dan salam digital. Saya Mia dari TVPSS Studio TV Merdeka. Hari ini kami membuat liputan khas sempena pelancaran bulan digital peringkat sekolah. Jom ikut saya ke Cyber Lab Merdeka. Cyber Lab kini penuh dengan pembelajaran interaktif. Tengok tu, satu kelas sedang memain tahu. Sekarang saya bersama murid-murid SK Taman Merdeka. Boleh saya ketahui apakah pembelajaran digital yang awak boleh buat di sini? Pembelajaran digital memang seronok. Kami guna game interaktif seperti Kahoot, Quizzes Paper Mode, Word Wall, Canva dan juga game dalam 5 kpm macam Left Worksheet dan Tiny Tab. Betul tu, belajar sambil main memang best. Seterusnya kita pergi ke pentas utama. Naila. Terima kasih Mia. Wah, menariknya. Saya menerima panggilan yang penting dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Salam Malaysia Madani. Kami dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Tim TVPSS sila maklumkan kepada semua. Sebuah drone khas dari KPM sedang dalam perjalanan membawa barangan yang penting untuk guru besar anda. Diminta semua bersedia. Wah, murid-murid semua, sila lihat ke atas, ke arah Cyber Lab tingkat 2. Drone dari KPM akan turun sekarang. Perhatian semua warga SK Taman Merdeka. Simbolik ini menandakan bermulanya semangat patriotik kita. Lencana jalur gemilang ini melambangkan cinta, setia dan bangga menjadi rakyat Malaysia. Kini disampaikan secara rasmi kepada guru besar. Dipersilakan. Bertahan sepenuh jiwa dan raga, oh tanah airku. Aku berikan semua dan sesungguhnya, oh tanah airku. Ku Malaysia, ku bertahankan sepenuhnya Malaysia. Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan Puan tentang pelancaran program kita pada hari ini? Okey, saya melihat pada pagi ini ada 2 program yang dilancarkan. Satu simbolik pemakaian jalur gemilang, lencana jalur gemilang. Dengan pelancaran ini saya berharap murid-murid akan lebih mengenal jalur gemilang itu sendiri dan dapat menyemaikan semangat cintakan negara dengan melalui hormat kepada bendera. Dan bagi program pelancaran bulan digital ini, saya mempunyai harapan tinggi kepada warga SK Taman Merdeka,
supaya dapat meningkatkan lagi penggunaan digital dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh Cikgu ceritakan sedikit tentang majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang kita pada hari ini? Boleh. Okey, tujuan majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang kita pada hari ini dapat menerapkan nilai cinta akan negara dalam kalangan murid itu sendiri, termasuk warga sekolah. Selain itu, dapat memupuk perpaduan antara kaum yang lain, iaitu Cina, India, Melayu dan juga pelbagai kaum-kaum yang lain. Selain itu juga menunjukkan identiti kebangsaan bagi mewujudkan tanggungjawab dan sikap disiplin pada diri murid itu sendiri. Jadi, pemakaian jalur gemilang ni secara tak langsung memupuk nilai murni pada diri murid itu sendiri. Itu saja yang cikgu dapat bagi komen untuk simbolik pemakaian lencana jalur gemilang hari ini. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Semajikan dalam kita Madani jiwa merdeka. Selesai sudah majlis pelancaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.